Nama saya Yusriza binti Yusof. Saya berasal daripada Felda Jengka 22, Pahang. Pekerjaan saya ialah pengarah urusan di Siti Wani Senyam Berhad, merupakan sebuah company kontraktor. Actually, saya memang ada isu in term of untuk bercakap di hadapan ramai. Tetapi dari segi macam bila bercakap dengan tim, dengan ni tak ada isu. Cuma mungkin sebab kita dah familiar dengan apa yang kita nak cakap kan. Tapi bila kita dipanggil untuk memberi satu taklimat berkenaan dengan program seperti Inspire kepada student, kat situ kita macam tak dapat nak aturkan kita punya struktur percakapan. Kita rancang tapi kadang-kadang bila kat depan tu dia jadi gugup. Tiba-tiba hilang that situation dan benda tu jadi saya rasa saya tak deliver lah. Kat situ macam kita bercakap, kita tak ada struktur, kita cakap tu macam ke depan ke belakang, ke depan belakang. Dan berulang-ulang. Yang paling tak bestnya kita rasanya dah bercakap tadi, tiba ulang balik cakap kan. Masa pergi kelas Tuan Rizal ni, the first thing yang kita dapat ialah kita jelas dari segi ilmu bagaimana kita nak bercakap di hadapan ramai ini berdasarkan kepada penstrukturan. Tuan Rizal mengajar tentang bagaimana kita strukturkan untuk bercakap, dan dia bagi juga tips dari segi nak bercakap pendek bagaimana, nak bercakap panjang bagaimana. Maknanya dia meletakkan kepada intro, meletakkan kepada isi kandungan yang dikata dan penutup. Jadi dia letakkan dia bahagikan pada 3 perkara ini. Maknanya intro berapa persen kita bercakap daripada keseluruhan, isi kandungan berapa persen daripada keseluruhan, dan penutup berapa persen. Jadi kita dapat agihkan apa yang kita nak bercakap di istilah intro, isi kandungan dan penutup. Jadi kat situ saya ada guideline. Cara penyampaian Tuan Rizal ni dia attract. Maknanya kita ni terus dapat ilmu, terus kita bercakap. Jadi kita praktiskan terus. Itu yang the best. Maknanya kita dapat info, kita buat dekat dalam kelas. Jadi kita dah rasa tidak kekok berhadapan. Itu yang paling saya rasa benda tu memang patutlah, sebab kita nak bercakap ilmu And then kalau tiba-tiba kita dipanggil pun untuk short, contohnya merasmikan apa-apa program pun, kalau kita tak bersedia, kita ada tips yang Tuan Rizal dah kongsi, yang mana untuk yang singkat tu dia ada. Maknanya kalau tak silap saya, singkat punya ucapan tu dia ada tips salam, saya bersyukur, saya berterima kasih, alhamdulillah. That yang tips yang paling best yang saya dapat lah. Actually, alhamdulillah, ya. Dia mempengaruhi kerana kita punya teknik tu bercakap, kita mengenal pasti individu tersebut. Jadi ada setengah tim ini, orang ini dia kena bercakap dengan yang nada lebih, intonasi yang lembut, intonasi yang sesuai. Sebab tidak semua, bila kita mengenal pasti, sebab dalam kelas Tuan Rizal, dia mengajar kita mengenal pasti karakter seseorang. Jadi bila kita dalam tempoh kita berkenalan tu, kita mengenal pasti bahawa karakter itu, dan kita bagaimana kita nak buat rapport dengan audience tu tadi atau personal tu tadi. In term of the client, of course kita lebih prepared dan kita lebih tahu, dan secara rafinya bila kita berbual dalam tempoh 5 minit tu, kita mengenal pasti kita punya klien tu karakternya bagaimana, dan kita dengan ilmu yang ada tu tadi, kita boleh create rapport lah kat situ. Bila saya dah pergi pada program Tuan Rizal, kita membuat persediaan berdasarkan kita the first kali ialah pengalaman saya di situ ialah projek 53 juta tu saya nak bid. Saya kena kenal pasti karakter of the CEO tu tadi. Kita bersedia dari segi presentation. Kita mengenal pasti presentation kita ni, CEO Datuk sekian ni adalah karakternya, dia adalah technical background. Bila kita faham dia adalah technical background, kita membuat presentation dengan menggunakan, selain pada saya Isa sebagai penyampai, kita membawa dengan sistem video, dan alhamdulillah mereka memberi
satu feedback yang sangat-sangat menakjubkan, dan projek itu insya-Allah di-awardkan kepada Siti Wani, dan kita tengah tunggu LA lah, that one. Personal branding ini sebenarnya terus terang saya kata, sebelum ni saya tidak mengambil berat. Walhal saya dah bermula untuk berjumpa dengan klien yang corporate line, dan saya tidak menyangka juga di dalam program Tuan Rizal ni ada program perunding image ni. Dan sebenarnya image ini sangat-sangat bagus kerana dia membantu saya dari segi selain kita boleh bercakap di hadapan orang, kita dah ada ilmu untuk memukau apa yang kita nak sampaikan tu tadi jelas kepada mereka, dan mereka tu terpukau dengan apa yang kita cakap. Yang paling penting sebelum kita bercakap is about penampilan kita. Jadi dengan ilmu yang ada dalam perunding image tu tadi, sangat-sangat bagus kerana kita bersedia di awal sebelum kita membuka bercakap. Jadi dengan penampilan kita tu tadi, orang dah first impression tu dah menggambarkan sesuatu. So dia sangat selesa that situation, dan saya sangat-sangat bagus that the perunding image punya programnya. The first is about Puan Ann, ialah masa dia memberi taklimat dalam seminar, dia mempunyai rangka apa yang dia nak sampaikan. Jadi kita jelas why image tu penting. The first thing itu nombor satu, dia jelas why, kenapa perlunya tadi. Kenapa perlunya tadi tentang image itu sangat penting dalam penampilan tu tadi untuk kita approach people. Satu. Nombor dua, bila dia sharing dalam konsep itu, that's why kita nampak cerewet dan detail itu, kerana itulah value-nya.